Okey, Assalamualaikum. Jadi kita sambung tengok video untuk part 2 perjalanan di Penang. Jadi marilah sama-sama kita enjoy tengok video ni ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, bertemu lagi dalam channel Rizwan Jamaluddin. So, sekarang ni saya berada di Penang, di bandar Georgetown. So, kat bandar Georgetown ni, so hari ni kita baru sampai. Jadi menginap di hotel Forum Hotel. So, apa yang kita nak buat kat Georgetown ni? So, stay tune Bye. Okay, kita sesi memunggah barang untuk naik ke hotel. Okay, jom kita pergi masuk hotel dulu. Okay, so Assalamualaikum. Jadi sekarang ni kita berada di depan bilik hotel kita, iaitu di Forum Hotel. Kalau anda nak buat forum, datang ke hotel ni. Okay, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelap Assalamualaikum. Okay, silakan masuk. Okay, so sekarang ni saya dah berada dalam bilik hotel. Jadi masuk-masuk, tepi belakang pintu ada almari. Itu yang pertama sekali. Dan di belah kalau dari saya belah kanan, tapi belah kiri pandangan anda adalah tandas. Okay, jom kita masuk ke depan ni. Oh, ada cermin. Tengok muka anda. Takut ke tak ada cermin? Tak apa. Okay, so masuk terus nampak kita dihidangkan dengan tilam apa ni? Tilam queen. Bukan ni je tak cukup, ada satu lagi, katil single dan tilam single. Tak cukup lagi. Ada televisyen, ada TV, kabinet TV. Apa lagi? Tu lampu yang cantik, dinding yang cantik. Kejap saya nampak macam dia gelap sikit. So kita kena cari pencahayaan mana ada tak kat situ? Buka lah langsung. Tak buka lagi. Mana? Langsung. Okey, ni sebenarnya pemandangan dari kawasan bilik hotel tingkat 3. Nampak bandar Georgetown. Nampak sikit lah. Kalau mungkin tingkat yang lebih tinggi, nampak lagi view lagi padu, lagi super. Okay, so saya rasa macam pencahayaan dia tak cukup lagi ni. Macam ada lampu tak buka lagi. Ada tak? Semua dah buka. Apa? Ni mana ni? Ni kiblat. Nampak ada kiblat. Boleh semayang, jangan risau, ada kiblat kat sini. Kalau tak tahu kiblat. Mana pergi lampu? Nah, takkan nak kena tunjuk dalam video. Kena tunjuk. Tak apa, nanti bila dah boleh buka lampu nanti saya bagi tahu. Sebab ni tinggal ni nak tahu lampu ni kat mana. Tengok ni lampu ni. Nampak? Ni saya tak tahu ni mana baru jadi cerah sikit. Okey. So kita pergi ke bahagian tandas. Okey. Sebelum tandas saya nampak peti ais. Buka dulu. Kosong. Ni buat sini lah, buat kopi ada. Ni biasa lah ada. Tapi dia punya air dryer dia macam lain bentuk dia kan. Air dryer dia macam cantik lah. Jangan komen sangat.
Ha? Ni. Yang buat ada. Dengan striker. Nampak? Kan? Okay, dan kita pergi ke bahagian yang paling penting lah bagi seorang manusia. Tandas. Okay. Tandas dia nampak macam nampak buka pintu. Ingat ni pintu untuk tempat shower, bukan? Tak. Ni pintu luar Ni nampak towel ada 3. Lengkap. So kita bagi ni terbaik. Okey lah, terbaik. Hotel ni bagi saya terbaik untuk triple orang yang tinggal. 3 orang lah sebenarnya. Okay. Nanti kan kita pergi kat tempat lain pula dekat sekitar Georgetown ni. So anda semua stay tune dengan video saya. Okay? Mana pergi lampu ni Mana dia? Mana pergi lampu tu? Sekarang ni. Oh, okay. Oh, cerah. Punya lama cari lampu punya situ je. Kenapa? Situ. Kenapa nak lampu sangat? Dia dah cerah sikit. Tadi macam dah perasaan apa kan, romantik, gelap kan. Okay, so ni baru nampak dekorasi dinding dia tu. Corak dia macam zirafah. Okay, kali kita pergi tak belang dalam tandas ni, dalam bekas hitam ni nampak macam ada laci kecil. Dalam ni ada berus gigi dengan ubat gigi, ada shower cap, ada sanity kit. Apa ni? Itulah. So jangan risau lah kalau tak bawa berus gigi. Okay, so malam ni kita keluar sekejap. Kita lapar nak cari makan dulu dekat Padang Kota Lama. Okay, let's go. Okay, dah sampai dekat kompleks makanan, kompleks Medan Renung. So kita makan dulu kat dalam, cari makan. Okay, sebenarnya dalam ni memang pack, nak kena cari tempat lah. Kawasan kat dalam dia nampak. Oh, ramai. Woi, ramai. So kena pergi cari tempat dulu. Kedai. Lekot dalam ni memang banyak kedai, ramai orang. Okey, dah sampai kat Padang Kota Lama. Ni kat sini banyaklah orang lepak-lepak malam minggu, malam cuti kan. Jom kita jalan ke area sini. Kita tengok apa yang menarik. Woi, bel ni nampak macam menyengit kat jalan ni. Ya, macam nak jatuh je. Wah. Ini muka dia belah depan. Tak apa. Tu dia. Nampak ramai yang lepak tepi-tepi. Nampak. Ini salah satu kata medan pasembok yang banyak lah. Tu dia. Jadi ni
Kita usah-usah meja dulu nak makan. Ya. Jumpa dah. Jom kita duduk. Kita pre-order dulu. Okey, ni kita ambil dekat Hussein Pasembok. Hussein. Dah macam banyak je kan. Ni tengah beratur kita nak siapkan Pasembok kita. Ni kat Padang Kota. Batok-batok. Alhamdulillah dah dapat dah makanan kita setelah beratur panjang ni. Tu ada nasi goreng apa? Kampung, telur mata. Saya macam biasa nasi goreng paprik ayam. Ini dia Pasembok kita. Macam bukit lah. Nak kena habiskan lah malam ni. Woo. Okey, rasa. Macam mana rasa Pasembok ni? Okey. Hussein ni, Pasembok Hussein. Berapa out of 5? Berapa? Out of 5 rating 5/5. Nampak dia punya kesedapan lah. Orang Pening cakap apa macam kalau padu kan sur. Dia sur dia 5/5. Okey, jom kita makan dulu di Padang Kota Lama. Okey, ni dia suasana malam dekat Padang Kota Lama. Padang Kota Lama, Pening. Meriah sekali sangat meriah. Keluarga, banyak keluarga-keluarga yang datang meluangkan masa hujung minggu, ambil angin lah, boleh kata ambil angin kat tepi pantai kan. Nampak ni antara kawasan yang menjadi tarikan lah dekat sekitar Pulau Pinang ni. Okey. Layang-layang. Ni dia suasana malam. Meriah sekali kat sini. Tu dia. Sekarang ni kita dekat Padang Kota Lama. Kata malam minggu. Ramai orang, ada orang tengah lepak di pantai, ambil suasana malam kan. Sebab Padang Kota ni di tepi laut je. Tu Padang Kota. Padang ni. Ni laut. Ni laut. Sebelah tu yang kat sini banyak orang sebenarnya lepak dekat tempat yang kita orang makan tadi. Mana? Mainan selera tu, cari Pasembok. Banyak lagi sebenarnya tempat yang ada Pasembok juga. Tapi kat sini biasa glamour lah orang cari Pasembok. Memang nak cari tadi meja penuh penuh sangat. Okey. Dah kita nikmati suasana malam dekat Padang Kota Lama. Okey, kalau anda terkena puasa, anda pergi duduk atas tu. Confirm hilang semua. pasir. Tajam. Jom kita tengok apa sebenarnya. Bentuk kon tapi tajam. Apa? Tak faham. Saya faham. Tak ada benda pun lah. Nampak
macam tak ada benda kan. Tapi sebenarnya kalau tengok daripada pemandangan orang kata apa, angkasa daripada atas lah, atau drone ke apa, mungkin ini adalah kompas yang kita tak tahu. Korang kena bongkar kan ni, bagi tahu ni apa benda ni. Tak tahu. So saya anggap benda ni macam kompas dari angkasa. Tapi tu lah, alat nak hilangkan bosi. Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk hari ni dekat Penang, kita Penang terkenal dengan nasi kandar. Banyaklah kedai dia, tapi hari ni saya nak try dekat nasi kandar Hamidiah. Okey. Kita cari Hamidiah ni dekat mana yang tak jam sebenarnya. So kita pergi tempat yang mudah sikit, dekat Sungai Hara. Okey, jom kita pergi makan dulu. Apa ni? Boleh sotong, udang dan syik. Ayam biru ada Ayam kari kapal. Lalu masin. Saya mau, saya bende, kopi, siap, gelap, boleh. Bende goreng. Okey tu saya. Boleh ikan merah ada, ikan boleh sekali ikan boleh. Kambing ada, ikan ada, ayam biru ada, sotong ada, udang ada, angsa ada. Ayam biryani, ayam apa lah? Ayam bawang. Ayam bawang, ayam goreng, ayam ros. Ayam bawang? Abang, Nasi kali ikan putih. nasi putih. Abang, Ayam bawang. macam tu. Ya, nampak. Oh. Nampak sur. Ini pun sur juga. Ini pun sur juga. Okey. Okey. So sekarang ni depan saya nasi biryani ayam bawang, kuah campur, ada telur bawang, ada sayur bendi sikit. Kita rasa macam mana dekat Hamidiah Sungai Hara. Bismillahirrahmanirrahim. Kawangan banyak. So saya dah kat Bintang tu saya dah pergi lah. Tapi kita rasa kat Penang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baik Alhamdulillah. Sedap. Ini bukan tipu kan. Memang kena. Orang patut cuba. Jom saya makan dulu Kan panjang pula video. Okey, Alhamdulillah dah sampai dekat airport Penang International Airport. So sekarang ni pukul 4.45 pagi. Kalau ikutkan flight kita orang pukul 6.25 pagi. Tapi tiba-tiba dapat notification cakap flight delay pukul 11 suku sampai 12 suku. Ya Allah, 5 jam nak tunggu. Okey, seperti biasa airport Penang buat kedua kalinya. First saya tu masa nak pergi Bangkok. So sekarang ni nak balik KL je dari Penang. So kita akan pergi ke check in dulu. Check in dulu sebelum tutup kaunter 5.40 pagi. Okay, so flight delay 5 jam. Wah, nak buat macam mana kan. Tapi sebagai tanda minta maaf dia bagi meal voucher untuk sarapan pagi. Tu lah, boleh guna dekat
Line clear, Starbucks. Habis Starbucks tak boleh lah. Akhirnya setelah 5 jam disidai, 5-6 jam, so kita baru nak bergerak. Okey, semoga selamat sampai ke KLIA. Ya, dah habis dah cuti di Penang. Masuk ke terbang dulu. Pengumuman yang terdapat dalam penerbangan ini. Terima kasih. Itu saja cerita kami di Penang. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.